Cuma saya personally lah, yang saya tak minat dekat rumah hantu, dia punya hantu sometimes dia macam overbuat. Hai Dede. Hai guys. Apa? Kenapa? Tu ninja muka. Okay, bahan. Hai guys. So dalam video ni pergi fun fair kita. Pergi fun fair dekat Lepapa sini, mereka ada buat fun fair. So kita tengok apa yang special sana. Tu. Okay. Apa yang special? Apa yang ada dekat fun fair? Apa yang tak ada dekat fun fair sebelum ni tapi ada dekat fun fair ni. Okay? Jom. Cuaca pun lately bagus. Cuaca lately bagus lah. Syukur betul. Macam biasa ni ada main air sini. Ada main air sini. Okay. So ni guys, ni Roxy Hotel. Roxy Hotel belum buka. Still in progress. Okay, still in progress. So next time you guys datang pergi lawas, tak perlu risau tempat tinggal lah. And then ada gym dekat sini. Wah, berita baik untuk orang lawas, dah ada gym baru 24 hour pula. Okay. Ni apa ni? Oh, ada motosikal dia punya hadiah sana. Oh, ni apa ni? Memancing. Siapa nak memancing sini? Nak memancing. Okay? Memancing. Ni bingo kan ni? Bingo kah? Ni bingo guys, bingo. Ni normal lah. Dari dahulu dekat mana-mana farm fair ni wajib ada. Siapa ada pengalaman ni main ni. Dia kalau dulu ada kad juga. Yang ni main gelang. Yang ni main gelang, yang tu bola. Yang tu bola. Yang ni pun bola juga. Yang ni pun bola juga. Okay. Siapa ingat dulu? Saya pernah zaman Nokia waktu tu, kita main gelang tu tau, gelang. Untuk kita dapat handphone. Ada yang bertuah memang dapat lah, memang betul-betul dapat lah. Okay. Ikut tuah masing-masing. Oh, ini apa nih? Oh, pancing botol. Pancing botol. Oh, tu pancing. Ni bingo. Nice. Wah, ni main air lah. Main air. Ada tak kaki main air dekat sini? Ni main air tin. Peminat-peminat air tin sini. Boleh tak komen? Komen berapa banyak orang pernah menang main air tin? Nombor 7. Oh, ni bola. Oh. Kita tengok uncle ni main. Oh, bukan. Oh, dia macam mana main ni? Tangan jangan masuk ni, pakai otak punya. Mari coba. Satu lagi satu tin, Kena satu bayar 10, Kena satu bayar 10. Satu Jadi lagi. bola masuk mana dapat itulah. Satu. Oh, bola masuk mana dia dapat bilang. Okay. Jom. Dicuai juga. Sebelum ni rasanya sepanjang 2-3 minggu lepas cuaca tak bagus. Tak ada peluang mau jalan pergi sini. Macam kalau kita jalan time hujan tu dia tak selesa sangat tau. Ni baru berapa hari ni cuaca bagus. So adalah peluang jalan-jalan sini. Actually mereka ni tak teruja sangat pun nak main. Tak teruja sangat sebab ada hiburan lain kan. Tu yang penting. Tu rumah hantu. Nah, sampai sini aja. So dalam dia ada hantu.
Mana boleh tanpa hantu. Hah? Ada lagi? Ya kah? Oh, ada lagi guys. Jom. Oh ya, kan ada pesta lampu yang pesta lampu, bukan pesta lampu. Lampu ah. Lampu lah. Main lampu. Kali-kali saya gigit pula. Ah, lampu. Ada bonse. Ni bonse. Tapi seram. Ah, seram. Kata si kakak dia seram. Nah tu nak dolphin. Mungkin mulut Mickey Mouse tu besar sangat. Ya kucing. Sama siapa? So ni dia punya lampu. Pesta lampunya di sini. Pesta lampu. Kalau tak salah dalam tu ada dinosaur. Okay. Sehingga di sini saja. Oh ni dia punya tu. Bagus kereta. Comel. Kau lihat. Pernah juga kita naik apa? Ingat Betul. Ingat pun kau. Ya, mana ada ingat. ATV kecil. Apa namanya? ATV kecil. Siap lagi tu. Ini motor kan? ATV. Kalau 4 tayar ada handle ATV namanya. Cuma cara berbeza. Ya kan ni ada besar, size besar. Seram juga. Seram ada badut. So ni lah. Selalu kalau okay lah apa memang dia punya apa ni fun fair memang selalu ada lampu, ada air tin, rumah hantu lah. Normally memang ada macam tu lah. Ni rumah puaka. Oh, rumah puaka. Ni dia punya tiket RM10. RM10. Kau berlari tu. Rumah hantu ni dia best tau. Cuma saya personally lah, yang saya tak minat dekat rumah hantu, dia punya hantu sometimes dia macam over buat tu, dia jadi tak best tau. Dia jadi tak best. Dia macam try hard nak menakutkan orang. Dia bukan jadi ketakutan tau, dia jadi macam ancaman. Dia jadi macam ancaman. Dia macam kita kena attack. Perasaan dia macam tu lah. Sebab dia berbeza. Seram dengan takut ni dia berbeza sangat. Sangat berbeza. Okay. So, okay, back to the story. So hari ni agak sesuai lah untuk jalan, tak ramai orang sangat. Masing-masing fokus betting warna apa. Ada yang cuba nasib. Oi, terus cun no. Kalau saya tak cun ni. Nah, kita tengok. Sudah. Lepas tangan, Namo. Lepas tangan, Namo. 2. Nombor 2. Ni dia pakai nombor. Yang ni dia pakai nombor. Barusan nombor 2. Tangkap ikan. Hah? Ikan. Tangkap ikan. Ikan? Tangkap ikan. Ikan. Oh, kau tangkap ikan. 1. So ni pun antara yang ditunggu-tunggu juga untuk siap. Karena ni best. Tapi kalau ni dah siap, dah senang dah hantar masa untuk pergi gym. Apa? Kemudian ikan.
kita survey fun fair. Okay. So hopefully korang terhibur. Terhibur. So kalau korang pergi fun fair kan, especially kita dekat Sarawak lah, yang ni memang kita punya scene fun fair dekat Sarawak, ada air, ada rumah hantu, ada band, ya, band, and then ada pancing ikan. Actually banyak lagi permainan selalunya. Tapi untuk korang biasa sampai fun fair ni, korang punya mainan tu apa? Yang korang pilih untuk main yang memang menarik hati korang lah. So korang boleh share dekat ruangan komen. Okay? So yang menonton jangan lupa untuk like, subscribe pada yang belum, dan teruskan bersama AKTV Binatang Yang Tua.